Pulau perhentian berada di negeri mana? Terengganu. Yes, betul. Negeri yang paling banyak kawasan sawah padi di mana? Kedah. Yes. Tangan dulu. Aku Alright. semua dulu. Kuih angkok berasal dari negeri mana? Kelantan. Betul. Kau tahu. Pulau Pangkor terletak di negeri apa? Pulau Pinang. Salah? Perak. Yes, betul. Itu pun kampung aku. Ikan patin tempoyak paling Ikan patin tempoyak paling sinonim dengan negeri mana? Pahang. Betul. Wah. Kuih tepung pelita berasal dari negeri mana? Johor. Salah? Pelih. Salah? Dia bermula huruf K. Kedah. Salah? Kelantan. Yes, betul. Negeri yang mempunyai perkampunan berasaskan budaya Portugis. Melaka. Yes, betul. Berapakah warna dalam bendera Malaysia? 4. Senaraikan 4 tersebut. Merah putih. Kuning, biru, merah putih. Yes, betul. Makanan tradisional apa yang dimasak dalam buluh? A. Lemang. Yes, betul. Burung apa yang tidak boleh terbang tetapi boleh lari laju? Merak. Salah? Burung unta. Sikit lagi. Answer. Salah? Penguin. Salah? Dia bermula huruf O. Ori. Sikit lagi. Yes. Ostrich. Ostrich. Burung unta dah tu. Okey, itu saja. Thank you.